Assalamualaikum dan selamat datang ke Kimi Dominic Channel. Alright, kali ni aku akan upload setiap minggu. Tapi bohong. So kali ni aku nak tengok set. Aku nak bawa korang tengok set Yamaha LC yang terbaru. So kali ni kita belanja sikit. Ni dia, aku dah pun dapat dia punya tada. Ni dia Yamaha LC. Menakluk segalanya bro. Sekejap, kita bagi gini sikit. Segalanya, alamak, fokus sikit. Korang boleh nampak kan? Lantak lah. Goblok. Okay, tengok ni Yamaha LC. Ya, Night Blue Special Edition. Jom. Assalamualaikum. So inilah dia. Okay, inilah dia motor yang keluaran Yamaha LC 2019 yang color baru Matte Blue. Okay, ini LC ni aku nak beritahu baru saja masuk dalam pasaran color Malaysia ni. Color Matte Blue, color blue biru mati lah. Okay, so apa yang aku tengok, first impression aku, memang color dia lebih kurang macam color yang LC Black Matte lah, yang sebelum video ni kan aku ada buat sebiji macam tu. Okay, kita straight to the point lah. Kalau korang dah tengok kan video aku buat round tadi. So yang aku nampak perubahan dia, yang selain yang color-color sebelum ni. Okay, first ni color dia, ni nampak color biru mati. Okay, and second kedua, ini stiker dia, nampak ada color biru. Ini stiker dia, see, stiker dia. Yang lain semua sama lah. Okay, korang boleh tengok stiker dia kat sini. Nampak stiker. Okay, ini dia punya, see, dia punya ni keluaran yang ada lah. Yang keluaran itu baru LC. Ya, yeah. Okay, jom kita tengok. And dia tukar ni color je lah, tak ada apa yang baru pun. Okay, ni je stiker. Tahu lah, aku tak pastilah, tapi macam stiker. Tapi dia
Aku rasa ni stiker tapi dia mati, dia tampal mati. Itulah. Belah-belah sini. Ya, dia memang susah nak buka. Stiker ni. Okey. Perubahan dia tu je lah. Color yang baru ni. So, apa pendapat korang? Okey, lagi satu dia punya ni, yang belakang ni. Aku punya color hitam. Selalunya SC ni dia color hitam, tapi ini dia kenakan sekali dengan color set. Tu yang merecik tu. Ni tempat pemegang belakang ni. Dia kenakan satu kali dengan set. Wow. Merecik wow. So apa pendapat korang? Nampak? So memang bagi aku memang lawa. Alright, this is LC Matte Blue. Itu je lah, ada 3 je lah yang tukar. Aku ulang balik. Okay, first dia punya ni Matte Blue. Okay, ni second dia punya stiker lah, color biru. Ni nampak ni stiker dia. Ketiga rim. Nampak ni, korang boleh tengok macam merecik kan. Okay, depan pun sama depan. Okay, nampak depan pun sama. Dia stiker tapi dia korang tak rasa macam stiker pun. Tak rasa macam stiker. Susah betul nak compare. Okay, itu je lah perubahan dia. Harga macam biasalah yang sini. Dia tak ada perubahan pun harga dia. Still dalam 7,000 ke 8,000. Okay. So, jangan lupa komen, like and share. Right. Assalamualaikum. Wih, payah tu.